Kalau setiap bulan bayar ekstra 100, boleh ke? Sebenarnya, kebanyakan loan rumah benarkan bayar ekstra 100. Persoalannya ialah, adakah RM100 yang kita bayar ekstra itu, satu, akan dibawa ke bulan hadapan untuk penolakan bayaran bulanan bulan depan, atau dua, RM100 yang kita bayar tu boleh terus tolak pokok untuk penjimatan faedah. Ramai yang nak pilihan kedua sebab tujuan utama kita bayar lebih adalah untuk jimat faedah dan pendekkan tempoh pinjaman. Jika jenis loan rumah anda ialah semi-fleksi atau full fleksi, tiada masalah untuk bayar ekstra 100 untuk jimat faedah. Tetapi jika bukan, maka anda kena tanya bank bagaimana anda boleh buat penjimatan faedah bila bayar lebih. Kalau bank cakap kena buat minimum RM1,000, kalau macam tu anda kumpul RM100 setiap bulan sehingga dapat RM1,000 baru bayar untuk rendahkan pokok. Ingat, sebelum bayar apa-apa, extra payment pun pastikan tanya bank caranya dulu. Yelah, sebab tak nak nanti jadi macam pilihan satu di mana extra payment akan dibawa ke bulan hadapan untuk penolakan bayaran ansuran tanpa penjimatan faedah. Follow Melissa for more tips.